Assalamualaikum, salam sejahtera. Ni dah Kero Milik Channel Team Boy Main balik. Okey, right, kali ni aku akan ke Hut Nyai. Aku pernah pergi dah sebelum ni, tapi aku nak pergi ke tempat-tempat yang belum lagi aku pergi. So akan ada 3 rider kat sini ya. Aku, Ali dan juga Syam. Syam duduk kat dalam bank ATM. Saya pergi kirimkan bom minyak dulu dan kami akan terus masuk ke dalam. Kami main dekat Siam Tanah untuk tukar duit ya. Kita dapat tukar duit. Yang kedua kami main dekat tepi 7E ni untuk beli SIM card. SIM card untuk sehari. Okey, SIM card aku dah beli. Ni SIM card ni untuk sehari saja. Internet untuk sehari ya, boleh kalau nak masuk tak saja untuk sehari 69 baht. Jom kami nak pergi makan dulu. Sarapan bersih. Sesal kemudian titik-titik noda terus tertinggal menjadi legenda dongeng tentang hidup. Uang bukan. Dia kena singgah di sini sekejap untuk biaya. Tadi orang lebih nak main tadi. Oh hujan tu. Kita tak kena. Kalau dia lalu tu dia tak ada nak kena. Dia dah elok. Oh boleh. Makan. Orang berusaha aku dan dia tiada apa nak dibangga. Kita saudara. Ya, muda. Ni tempat kesinggahan kami yang pertama. Ni brother Syam kita recommend. Jadi kalau kawasan-kawasan ni dia agak pandai sikit agaknya. Hanya sementara. Thai green tea. Ni bambu kaki yang tu. Jadi aku cari salad tapi salad tak ada. Alhamdulillah makanan pun dah sampai semua. Angin kuat tu, terbang ambil tu depan belakang tu. Okey, hujan tu agak sayat. Kami nak teruskan perjalanan. Main kat sentral hatnya. Kami nak cari satu tempat makan yang apa dia tiram. Oh, dia makan tiram ni. Oh. Pada diri sendiri terbang tinggi melayang menjauh. Wah habis. Ni. Kuah tiram. Entah kita nak tunggu kuah daripada apa tiram tu kan. Tiram tu dia kata setengah jam kok nak siap. Jadi kami tunggu dulu kat sini. Menunggu kuah daripada tiram. Kita pula tunggu dulu tak ada siap ke. Jom kami nak teruskan lagi perjalanan. Sayang sebab kuah daripada tiram tu kan. Dia cakap tak sampai lagi. Jadi dia beritahu dalam 30 minit kan. Tapi tetap tak ada juga. Jadi bukan rezeki kami lah. Jadi kami teruskan lagi. Kan masa yang kan menentu. Kami sampai dah dekat kedai ni. Kedai yang kami bajet nak tengok barang-barang ni semua. Siapa je ni peminat pengumpul benda-benda ni, dia agak rare sikit ya. Dengar daripada cerita kemping-kemping ni ya. Kemah-kemah ni ya ni. Dia tidak ni. Telepon. Telepon main corang mata. Oh, sama. Hino mat. Takut ada terselik ni kan. Ada terselik apa? Ada terselik ni Isuzu weh.
Ada terselit 86 Van weh, Nissan. Cakap mata weh, cakap mata. Dia mau beza. Okay, ni peminat 86 yang ni, Levin ni. Levin. Kalau yang ni Sprinter Trueno. Tu. Okay, yang ni Levin tengok. Yang ni. Tapi dia rim lain lah sikit. Tengok kan Levin ni. Levin ni. Oh. Kau terucap bila kita bersama, harungi hari demi hari. Okay geng, aku dapat selam-selam dapat 2 biji van. Dekau timbang kilo. 2 biji ni 56 baht. Yang pertama aku dapat ni Tomico punya Toyota Hiace. Okay, tadi boleh buka ni. Yang ni Nissan. Nissan NV350. Macam mana tadi buka dia tadi? Sini. Jom. Siapa kamu? Siapa kamu? Siapa? Okey, aku dah sampai dah pun ke lokasi yang kami nak main. Lokasi yang berapa dah aku tak ingat. Okey, yang ni nanti aku share location lah. Dalam ni dia lebih kurang macam syurga Lucin lah. Sabun pun dah jual. Sabun 10 baht. So kat ujung sana adalah bahagian no halal. Jadi dia separate tau. Dia separate antara yang halal dan juga no halal. Yang kau boleh pilih je kat sini. Memang kat sini ada jual yang no halal, tapi no halal kat sana. Jadi dia dah separate macam ni, mudah lah kalau hangpa nak beli. Kan? Mudah hangpa nak pilih. Macam ni. Okay, aku ada pilihan yang aku nak beli, yang petok tu. Brand AFM. Ni yang aku akan mix lagi lah. Apa boleh je tengok barcode. Kalau apa nak mudah kan. Kalau hampa tak faham dia tulis apa tu kan boleh tengok tu 2729 88 baht. Bagi aku 88 baht ni murah lah. Satu kepin, satu ketui ni 88 baht. Jadi satu paket ni ada 12 ketui. Tu macam-macam dah. Ini untuk yang buah layak tu. Cerah mata mat. Dipping sauce. 35 baht. Bagi aku murah lah 35 baht ni. 1 kilo. Ini kena ni sedap ni. Dia aro. Halal. Halal lah. Ni bagian kering-kering ni. Sayok-sayok murah weh. Sayok-sayok. Ini pulut ni. Sedap ni. 65 baht. Dia kurang dalam RM7 lebih je. Dah lah. So settle. Lucin. Okay, apa yang aku dapat. Macam salah yang menira lah. Ni hak ketamnya tu 25 baht. 25 baht. Ini yang aku kata tadi ni 88 baht. Alik ambil apa dah? Ambil hak dah puluit dah tu kan? Puluit. Puluit dengan apa ni? Okey, destinasi terakhir yang kita akan pergi iaitu pasar malam. Jom. Apa yang terkata di mata hatimu, lupakanlah hari semalam. Sabar di Ranakon Market. Sini kalau nak makan boleh lah. Ni ada meja-meja boleh lah. Nanti malam ada kot yang ni buka ni atas tu. Semua dilarang merokok. Tak buka kot. Tak kira ke 8 kot. Pasar malam point tu sebut dia tau. Yang musuh. Telur buluh. Telur buluh. Dan aku burger Berapa pun makan dulu sebelum kami nak gerak balik.
Alhamdulillah selesai ride kami di Heartland. Jadi sampai ke sini hujan lagi ya. Oh. Kita tak kami nak gerak balik ya. Okay, next step kemana lagi kami akan pergi. Jangan lupa untuk tengok dalam Carol Melon Channel. Jom.